Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hani daripada SMK Tunku Abdul Rahman. Akan mengajar kamu berkaitan dengan sains tingkatan 3 iaitu bab kereaktifan logam, iaitu berkaitan dengan subtopik menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Baik, objektif pembelajaran yang pertama ialah kita menentukan kedudukan karbon itu sebagai satu bukan logam di dalam siri kereaktifan logam. Baik, sebelum tu cikgu nak kamu refresh balik. Ini ialah susunan kereaktifan logam daripada semakin reaktif hinggalah semakin kurang reaktif, di mana karbon ini dia akan diletakkan di antara aluminium dan zinc, manakala hidrogen diletakkan di antara zinc dengan ferrum. Baik, seterusnya logam yang kurang reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan logam dapat diekstrakkan daripada bijinya melalui penurunan oksida logam tersebut bersama-sama dengan karbon. Yang kedua, oksida logam telah diturunkan menjadi logam tulen dan menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga, karbon bertindak sebagai ejen penurunan, di mana ia menurunkan atau menghilangkan oksigen daripada oksida logam. Kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam adalah terletak di antara zinc dan aluminium. Kita ke slide seterusnya. Baik, ini ialah aktiviti yang kita boleh jalankan. Dalam buku teks kamu pun ada. Iaitu aktiviti kita akan buat eksperimen pemanasan zinc oksida bersama karbon dan juga aluminium oksida bersama karbon. Di sini kita akan perlukan radas-radas, iaitu yang pertama mangkuk pijar, spatula, penuru Bunsen, segitiga tanah liat dan tungku kaki 3. Dan bahan yang kita perlukan di sini ialah serbuk karbon, zinc oksida dan aluminium oksida. Yang seterusnya kita tengok langkah-langkah dia. Langkah-langkah ataupun prosedur dia ya. Yang pertama kita akan masukkan satu spatula serbuk karbon dan satu spatula serbuk zinc oksida ke dalam sebuah mangkuk pijar yang kering, dan campuran itu akan digaul sekata di dalam mangkuk pijar tersebut. Dan seterusnya kita akan melakukan pemanasan. Seterusnya lepas kita melakukan zinc oksida, kita akan buat langkah yang sama juga dengan zinc oksida, iaitu kita akan menggunakan aluminium oksida, dan aluminium oksida tersebut akan dipanaskan bersama karbon. Mari kita lihat dia punya gambar rajah ni. Ini yang pertama, gambar rajah pemanasan zinc oksida bersama karbon. Yang kedua, pemanasan aluminium oksida bersama karbon. Baik, ini ialah jadual pemerhatian di mana setelah kita membuat eksperimen, inilah jadual pemerhatian ataupun hasil dapatan kita. Apabila zinc oksida dan karbon dipanaskan, kita akan dapati pemerhatiannya dia akan berbara tapi lebih malap, ya. Dan aluminium bila bersama dengan karbon, dia tidak ada apa-apa perubahan. Kita akan bincangkan di sesi perbincangan. Ini sesi perbincangan kita, di mana zinc adalah kurang reaktif daripada karbon, di mana ia akan ditukarkan kepada logam melalui kaedah pemanasan bersama dengan karbon. Manakala aluminium ialah lebih reaktif daripada karbon, maka aluminium tidak dapat bertindak balas dengan karbon semasa pemanasan tersebut. Maka tiada apa-apa perubahan semasa proses pemanasan dalam eksperimen tersebut. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, saya berharap kamu semua dapat membezakan logam yang boleh diturunkan kepada logam tulen melalui kaedah pemanasan dengan karbon atau yang tidak boleh diturunkan melalui pemanasan dengan karbon. Baik, dengan itu sekian, terima kasih.